Bekas Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Hussein hari ini berkongsi detik pertemuannya bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dilihat berlangsung dengan suasana mesra dan ceria. Dalam hantaran di Facebook, Ahli Parlimen Sembrong itu menulis, luang masa berbincang satu dua perkara dengan PMX Anwar Ibrahim ketika sesi parlimen tadi sambil menyertakan gambar mereka berdua bersalaman dengan wajah gembira. Posting tersebut bukan sahaja menarik perhatian ramai, malah menimbulkan tanda tanya mengenai tujuan sebenar pertemuan di bangunan parlimen itu. Setakat kini, hantaran itu meraih lebih 3,000 tanda suka, 166 perkongsian dan lebih 300 komen daripada warganet yang memberikan pelbagai reaksi. Hishamuddin, 65 tahun, kini sedang menjalani penggantungan keahlian UMNO sejak Januari 2023 selepas didapati melanggar peraturan parti. Sepanjang kerjayanya dalam kerajaan dari November 1996 hingga November 2022, beliau pernah memegang pelbagai jawatan penting dalam kabinet di bawah beberapa kepimpinan Perdana Menteri.